Guys, ini true story saya. I letak I punya anak dalam homeschool. Bukan sebab I tak nak support kita punya public school. Tapi dengan kita punya bully case kat sekolah makin menaik, dengan kita punya cikgu, dengan pengetua dia, semua tu tak boleh ambil peduli. Ini nak rotan, tarik balik. Itu nak tegur, kena mahkamah. Macam mana? I nak I punya anak jadi orang berguna. Tapi you orang tarik sini, tarik tu, kata nak kasih sayang. Kasih sayang apa? Kalau you jadi strict pun, you jadi garang sikit pun, itu pun kasih sayang juga. Kes rogol makin meningkat. Lepas tu ada pula yang kena bunuh. Sekarang, tiba-tiba ada satu lagi kes kat Baling Kedah. Rogol juga. Masuk I punya anak dalam public school buat apa? Bayangkan time I masuk public school. Rasa sangat selamat. Kalau kita nampak cikgu disiplin, utamanya ambil rotan, datang je. Budak-budak nakal terus diam. Oi, boleh. Takutlah. Sekarang cikgu ambil rotan tu pelajar. I see you in court I see you in court. Tendang. I see you in court. Tendang macam ni. You orang manjakan you punya anak sampai jadi macam ni. Makin teruk dia punya perangai. Here's the best part, guys. Orang yang kongket tanpa permission boleh sekarang duduk dalam SPM buat ujian. Oh, macam tu free ride. Hebat Ride free, masuk hall ujian pun free juga. Bayangkan dua cikgu kat Penang. Dia laksanakan tugas dia dengan baik. Dia nak jadikan anak kita lebih berguna. Kenapa? Masuk mahkamah. This one is to all the parents out there. Kalau you punya anak hati tisu, you jangan bawa sekolah jadikan isu. Nak sangat nak melindungi mereka. Jadi tugas cikgu tu dihalang. So before you make the decision to put your kids in the public school, understand this. Don't affect other kids lah. We want a safe space for our kids. And if you are not the safe space, you get out of the school.